Sebelum ni saya berniaga cacah marba. Saya tak ada target. Tapi bila saya belajar dengan Fani Ivo, Tuan Fadi ajar kita kena ada target. Kita nak berapa tahun? Kita nak berapa sebulan? Alhamdulillah dalam masa yang berapa bulan ni saya nampak ada peningkatan dalam sales saya lah. Okay, saya Faizul daripada Rezeki Suaraga Emas Enterprise dari Johor Bahru. Sebelum ni saya sangat tak suka media sosial. Saya tak suka nak update-update. Saya bukan jenis media sosial. Tapi selepas saya join Fani Ivo, Tuan Fadi beritahu malu tak boleh bawa ibu kita, ayah kita pergi umrah. Malu tak boleh bayar hutang kita. Itu yang buat saya semangat lah. Sebelum ni saya berniaga cacah marba. Saya tak ada target. Tapi bila saya belajar dengan Fani Ivo, Tuan Fadi ajar kita kena ada target. Kita nak berapa tahun? Kita nak berapa sebulan? Kita kena ada target. Alhamdulillah dalam masa yang berapa bulan ni saya nampak ada peningkatan dalam sales saya lah. Bila saya masuk je Fani Ivo, saya dapat rasa aura tu, aura usahawan. Bukan saja orang yang datang kat Fani Ivo ni orang yang dah berjaya, tapi orang yang baru nak mula mencari kejayaan kan, baru nak mula belajar berniaga. Sinilah permulaan untuk saya rasa saya kena belajar. Tuan Fadi bagi saya sangat-sangat hebat. Apa-apa dia akan mulakan dengan Allah dulu, dan dia bagi tahu rezeki takwa. Jadi banyak nasihat daripada Tuan Fadi. Bukan hanya kita belajar ilmu bisnes, tapi kita belajar ilmu kaya. Tuan Budin dia banyak ajar bahagian pengurusan. Sebelum ni kita tak tahu macam mana nak uruskan staff. Jadi bila jumpa Tuan Budin, banyak kita belajar ilmu tentang pengurusan kemanusiaan. Tak mengantuk kalau duduk kelas Tuan Budin. Untuk peniaga yang dekat luar sana yang mana tengah struggle untuk growkan bisnes, kena join Fani Ivo. Kerana apa? Mereka akan bantu tuan-tuan, puan-puan untuk growkan bisnes tuan-puan daripada good to great. Panel Ivo dah bantu growkan bisnes saya. Anda bila lagi?